Hai semua, Assalamualaikum. Resepi kali ni, cheese good. Ni memang kegemaran rakyat Malaysia. Nak buatnya, bahan senang cari, cara pun tak kompleks. Boleh buat sama-sama dengan anak-anak. Yang paling best, tak perlu oven dan tak perlu mixer pun. Tapi walaupun nampak mudah, ramai orang struggle dekat beberapa benda ni. Selalunya jadi cream cheese tu berketul sebab masih keras. Lepas tu, adunan cheese jadi terlalu pekat atau terlalu cair, layernya tak cantik lah. Dan masa celup biskut cepat lembik lah bila timing tu lari. So, dalam video ni, Cik Nam tunjuk cara buat cheese good yang adunannya creamy, balance, layer yang kemas dan bila potong nanti, nampak cantik aja. Rasa pula, tak payah cakap lah, memang garanti sedap punya. Okey, sekarang kita sediakan bahan-bahan dulu. Mula-mula bawa keluar cream cheese daripada peti sejuk lebih kurang 30 minit dekat luar supaya lembut dan mudah nak pukul. Lepas tu, lapik loyang. Yang ni Cik Nam guna 7x7 inci. Lapik dengan kertas baking ataupun parchment paper. Yang ni make sure non-stick. Lapik ni senang nak angkat keluar, tepi pun kemas. Dan kalau nak tinggi sikit kejadian dia, boleh guna 6x6 inci. Cik Nam lapik dengan 2 keping kertas. Untuk biskut pula, Cik Nam memang wajib lah guna cream cracker Hapsing. Cap Pimpong, biskut ni paling sesuai lah untuk cheese good. Memang ngam untuk buat susunan layer. Siapa yang suka biskut ni? Kalau kat rumah Cik Nam mesti kena ada. Buat cicah Teo ke, cicah Milo ke. Mantap. Okey, sekarang kita buat adunan cheese. Masukkan cream cheese dalam mangkuk. Cik Nam guna 250 gram. Dan brand Tatura ni kelebihan dia adalah jenis tekstur yang lembut dan creamy. Mudahlah nak mengadun. Susu pekat manis, kenalah ada. Sukat setengah cawan. Kalau korang tak suka manis sangat, boleh kurangkan susu pekat ni. Tapi kan sukatan ni tak manis sangat pun nanti. Jadi rasanya tak payahlah kurangkan. Tuang dalam bekas cream cheese tadi. Kemudian lenyek-lenyekkan. Pakai senduk pun boleh. Dan lepas tu boleh pukul guna whisk. Sampai jadi sebati, licin dan tak berketul. Yang ni penting. Kalau korang nampak berketul tu, biasanya sebab cream cheese tak cukup lembut. Jadi pastikan step 30 minit tadi memang buat. Dan kalau ada ketul-ketul sikit lagi tu, bolehlah kan sikit-sikit. Tapi korang whisk saja sampai jadi smooth. Bila adunan dah sebati, dah licin, boleh sukat setengah cawan susu full cream. Cik Nam guna UHT fresh milk. Tuang ni kena sedikit demi sedikit. Lepas tu kacau sebati sampai tekstur adunan cheese ni jadi creamy, tak terlalu pekat dan tak terlalu cair. Lepas tu korang tak perlu pun habiskan susu ni kalau rasa adunan tu dah cukup dah cair dia. Tengok ni ada balance lagi, Cik Nam pun tak tuang semua. Untuk setiap layer cheese good tu, kalau nak lebih ada tambahan sedap yang lemak-lemak masin, korang boleh tabur dengan Nestum. Lepas tu tuang susu full cream dalam satu mangkuk. Yang ni untuk kita celup biskut. Sebelum celup, Cik Nam suka test susun dulu biskut dalam loyang. Supaya kita boleh agak berapa keping lah yang perlu nak pakai, banyak mana yang nak kena patahkan untuk penuhkan ruang. Lepas tu korang boleh celup biskut ni selama 2 saat aja. Kiralah 1, 2. Lepas tu angkat dan terus susun. Step ni kenapa penting untuk jadi anti-fail. Kalau biskut jadi lembik sangat, selalunya sebab celup lama kan. Jadi kita kena ikut 2 saat tu. Cukup basah dia, tapi masih boleh pegang, terbentuk lagi. Yang ni pula kena potonglah biskut. Nak pakai pisau boleh,
patahkan saja pun boleh. Tak perlulah nak tepat sangat kan. Bila satu layer biskut dah siap, boleh tuang adunan cheese untuk melapis dan kita ratakan. Yang ni korang agak-agak je. Dan boleh tabur nestem. Kemudian ulanglah sampai cukup. Ulang dia kita celuplah 2 saat biskut, lepas tu susun. Tuang cheese. Tabur nestem. Lepas tu ulanglah sampai habis. Dan lapisan yang akhir tu mesti kena adunan cheese. Bila dah siap, boleh tutup rapat ataupun balut dengan plastik cling wrap. Sejukkan minimum 4 jam dalam chiller. Bukan freezer. Kalau freezer nanti keras macam simen pula. Kita nak bagi dia set cantik dan senang nak potong. Makan pun nanti sedap aja, sejuk lalu dekat anak tekak. Dah lepas cukup sejuk tu, boleh keluarkan daripada loyang. Ataupun boleh tabur dulu serbuk koko. Ataupun nak guna Milo ke sebagai topping. Tapi jangan banyak sangat kalau tabur serbuk koko tu. Cik Nom ni macam terlebih pula. Makan nanti terbatuk-batuk karang habuk koko tu terbang dalam tekak. Lepas tu, potong dengan pisau yang dicelup air panas, kemudian lap setiap kali. Akhir sekali boleh hidangkan sejuk-sejuk macam ni, memanglah lagi sedap. Kalau untuk majlis, bolehlah potong kecil-kecil sikit. Nampak pun lebih premium dan senang nak makan. Dan kalau korang nak mula berniaga pun, cheese cook ni modal dia memang okey lah. Sebab bahan asas tu tak tinggi sangat, cuma cheese sajalah kan yang keras sikit harga. Rupa dah lah cantik, rasa manis berlemak, semua cukup lah. Okey, macam biasa kita recap tips penting. Yang pertama, cream cheese kena keluarkan 30 minit biar sampai lembut sebelum kita whisk. Yang kedua, susu full cream masukkan sedikit demi sedikit. Tak perlu habiskan pun kalau dah cukup creamy. Yang ketiga, celup biskut 2 saat. Dan keempat, sejukkan minimum 4 jam. Lepas tu, potong dengan pisau yang dicelup air panas, kemudian lap setiap kali. Okey, macam. Jom cuba. Diharap korang suka dengan perkongsian Cik Nom kali ni. Jumpa lagi. Bye.